Dua ekor gajah yang dikenali sebagai Sanom dan Cherry turut menyertai seramai 500 peserta yang menyertai perarakan sempena sambutan Hari Malaysia tahun 2025 peringkat negeri Kelantan di Kota Baru hari ini. Perarakan sejauh 1.2 km yang bermula dari Masjid Jamik Muhammadi ke Istana Balai Besar turut melibatkan peserta-peserta yang memakai busana tradisional Melayu. Pegawai Protokol Pejabat Sultan Kelantan Muhammad Sharifuddin Ismail berkata, Sanom yang berusia 20 tahun, Cherry 22 tahun, dibawa dari Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah, Pahang bersama 6 orang pengendali. Menurutnya, perarakan itu diadakan hasil maklum balas daripada orang ramai termasuk pandangan netizen di media sosial mengenai perarakan gajah pada Festival Tekstil dan Warisan Kelantan pada 3 September lalu. Muhammad Sharifuddin memberitahu acara itu merupakan perarakan bergajah kali pertama diadakan sempena sambutan Hari Malaysia yang turut melibatkan seramai 13 anggota polis untuk kawalan keselamatan dan 20 pengawal istana. Ujarnya, mereka mendapat kerjasama penuh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan yang telah meluluskan permohonan pihak Istana Kelantan untuk meminjam kedua-dua ekor gajah bagi menjayakan perarakan itu. Pihak istana juga tidak perlu menanggung sebarang kos pengurusan gajah kerana semuanya atas ihsan pihak Ketua Pengarah Perhilitan, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim.